Di sebalik menikmati keindahan panorama dan udara yang segar, terdapat pengalaman penuh misteri yang akan kita rungkaikan. Benarkah segala penceritaan? Segalanya dalam Detik 12 Malam. Untuk episod Detik 12 Malam kali ini, saya mendekati aktiviti mendaki di kalangan masyarakat kita. Terdapat pelbagai andaian dan juga persepsi di kalangan pendaki apabila berlakunya perkara-perkara pelik dan aneh. Kalau kita imbau ke zaman 80-an, memang hutan ini tidak boleh dipisahkan dengan pasukan keselamatan. Betul. Saya sendiri pun lebih 30 tahun masuk ke hutan. Dulu tidak ada lagi pendaki. Sebab zaman itu banyak komunis, ada jerangkak sama. Jadi tidak ada pendaki. Jadi apa yang menyuntik minat untuk menjadi sebagai seorang pendaki itu? Pertamanya saya adalah pendaki solo. Pendaki solo? Saya mendaki seseorang diri lah. Sebabnya saya tak ada masa, pendaki yang tak ada masa. Kalau kadang-kadang nak janji dengan orang, nak janji dengan kumpulan, masa kita tidak menentu. Apabila mendaki solo, tak terfikirkah risiko-risiko yang mungkin terjadi? Ada terfikir juga, ada rasa bimbang. Cuma sebab dulu saya bawa peletuh rema. Peletuh rema kita tidak ramai. Grup saya 5 orang aja. Yang terpilih saja. 5 orang pun kita pecah kan. Kau pergi sana, saya pergi sini, kita 2 hari jumpa balik kan. Jadi kita dah biasa bergerak secara sendirian. Kalau di hutan, di gunung ini kita tidak risau banyak benda, kita risau hanya binatang buas saja. Ada satu kejadian 2015 dalam 2 tahun lepas. Ketika tu saya pergi ke Bentong, Camang. Saya nak naik Gunung Rajah. Jadi saya sampai pukul 4, saya naik lah. Naik, saya sampai di Kem Naning. Lebih kurang dalam pukul 6 lebih. Biasanya tidak ada apa di Kem Naning itu. Sebab selalu orang datang, tetapi pada hari itu mungkin sebab musim hujan. Lepas tu Gunung Rajah itu ditutup bulan 12, orang tak boleh naik. Tapi saya naik jugalah. Doktor datang naik juga. Saya naik lah. Jadi bila saya sampai tu saya kesorangan di situ, hujan baru berhenti. Jadi bila biasalah saya sampai, saya pasang kemah. Ketika saya buat kerja-kerja memasang kemah, saya pasang lantern saya tu, saya rasa ada orang memerhati saya. Saya masa tu saya pun tidak boleh nak agak apa. Saya kata mungkin binatang ataupun sebagainya sebab dia duduk dekat pokok. Dekat mata saya lihat dia duduk dekat pokok. Bergerak ataupun tidak? Dia bergerak. Bergerak? Dia bergerak. Saya rasa mungkin ungka ke apa kan? Mungkin juga. Sebab selalu saya naik juga Kem Naning itu, tapi tidak berlaku begitu. Tidak ada lah. Jadi saya duduk, saya kata kacau ni macam ni kan. Saya nak tidur sini malam ni kan. Besok saya nak naik ke puncak. Adakah ketika itu doktor rasa risau dengan keadaan tu? Hati saya berdebar lah. Berdebar. Jadi saya bangun, ambil kayu 4 batang. Jadi pun saya pacak sekeliling tempat saya tidur tu lah. Kan? Jadi saya pagar tempat hammock saya gantung tu, saya 4 batang kayu saya paku. Kita dari segi hukumnya kita bacalah surah Al-Ma'izat tu kan, kita pagar tempat kita tu. Jadi saya malam tu saya tidur tak berapa lelap sangat kan. Jadi saya duduk fikir apa silap saya tak kacau dia. Kan, kita kacau dia. Dalam duduk memikir-mikir saya pun terlelap lah. Terlelap. Saya jaga, saya rasa dalam tengah malam lah. Tengah malam saya jaga, saya pergi ke sungai. Ambil wuduk. Masa saya ambil wuduk basuh muka tu, saya nampak dia. Dia duduk atas batu, dia duduk cangkung batu, dia tengok saya kan. Apa tu, doktor? Satu makhluk lah. Satu makhluk yang hitam. Saya tak nampak muka dia, saya nampak dia satu makhluk tu. Dia bergerak-gerak lah. Dari segi komunikasi gerak dia tu, dia macam nak mengancam saya. Jadi saya ambil wuduk, saya berdiri dan saya kata, engkau jangan kacau aku. Saya cakap dengan dia, kau jangan kacau aku. Aku datang sini, aku tak kacau kau pun. Kalau aku salah silap dengan kau, itu bukan urusan kau.
sekali lagi kau kacau aku, kita jumpa, dia cakap. Kan? Jadi saya pun balik kemah, saya solat lah. Solat biasa. Kemudian saya tidur sampai ke subuh. Dia tidak datang. Dia tidak datang. Jadi selepas kena diberi amaran, dia terus larikan diri dan tak ada lagi mengganggu. Itu pengalaman sedikit lah. Pengalaman mistik ataupun seram lah yang berlaku pada tengah malam di Kem Nanning itu. Pelbagai kisah aneh dan misteri terjadi di kalangan si pendaki gunung. Adakah ianya kisah benar ataupun hanya mainan di fikiran mereka sahaja? Apa yang pasti, si pendaki gunung mempunyai cerita yang tersendiri. Lebih-lebih lagi, ianya terjadi selepas detik 12 malam. Okey, Bawan, ada tak pengalaman ataupun cerita-cerita yang pelik dan juga menyeramkan sepanjang menjadi pengawal hutan ni? Okey, ada. Satu hari ni saya dapat panggilan lah. Dapat panggilan dan arahan daripada pihak atasan saya. Dia arahkan saya dan ada lagi 2 orang rakan saya untuk membuat rondaan lah. Okey, kami sampai kat tempat Bukit Ampang tu lebih kurang dalam pukul 12 ni lah lebih kurang. Okay, dan bila dah sampai situ, saya 2 orang dan saya dan rakan saya seorang, sampai pilot tu tinggal dalam kereta lah. Okay, saya jalan lah ronda kawasan. Pada masa tu tak ada rasa apa-apa lah. Macam biasa je lah? Macam biasa je, tak ada apa-apa. Duduk sekejap, apa semua. Okay, kami balik ke kenderaan balik lah. Okay, dalam pada balik kenderaan tu, daripada jauh dah nampak lah. Kami driver tu main lampu sekejap, buka sekejap, tutup. Sulur ke mana? Dia sulur ke arah hutan. Bila kami dah masuk, dia cakap kenapa main lampu? Saja boring. Dan tu kami borak-borak dalam kereta pun semua, dia main lagi. Main. Dia bagi high beam, buka, terus nampak satu lembaga. Ingat kan benda apa, tengok punya upai pocong. Berapa jarak antara kereta dan juga jarak dengan kereta dengan makhluk tersebut lebih kurang dalam 20 meter lebih kurang. Dekat tu. Memang dekat. Kami pun tergamam enggak ah. Ingat saya seorang yang nampak, rupanya yang lain pun nampak. Semua nampak dalam kereta, nampak benda makhluk yang sama. Ada tak abang terfikir ke kalau yalah makhluk yang sedekat itu tiba-tiba bila dapat dalam lampu ada dekat sebelah pintu ke? Terbayang ke macam tu? Itu pun terbayang juga tau. Tapi nak tak nak kita buat tak tahu je lah, sebab kita pun tengah bekerja kan. Itu memang pengalaman yang sangat seram. Jadi ini adalah satu penceritaan di kalangan pengawas hutan lah ya? Ya. Tetapi nak ikutkan banyak lagi kalau pengalaman apa semua ni. Tapi itu salah satu pengalamannya. Okey, sepanjang aktiviti mendaki, ada tak Yati lalui perkara-perkara yang aneh dan juga misteri? Ada. Masa tu saya buat trip ke Gunung Tahan melalui trek Merapu ke Kuala. Saya bawa beberapa peserta lah. Okey, masa tu perasaan tu dah ada rasa macam lemah, memang tak daya nak pikul beg tu. Lepas tu kita orang teruskan perjalanan sampai ke Kem Berlumut. Masa tu maghrib, kita orang rest. Saya memandang ke arah trek menuju ke Kem Botak. Okay. Dekat situ dia berdiri depan saya, berdiri dan hulurkan tangan dia.
mungkin dia nak saya sambut tangan dia, tapi saya tak buat benda tu lah. Saya duduk dan saya cuba tenangkan diri. Saya dah okey sikit baru kita orang teruskan perjalanan. Adakah mereka sedar yang bahawa awak Diorang tak sedar. Tapi diorang panggil saya berkali-kali tapi saya tak pandang. Sebab saya tengah cuba nak tenangkan diri. Sebab dia betul-betul berada dekat depan. Okey, lepas tu saya teruskan perjalanan. Kawan saya berada dekat depan dan saya tak bagi dia pergi jarak jauh lah. Sebab saya memang risaukan benda tu. Kita orang jalan sampai satu tempat kawasan lapang berbatu. Sampai dekat situ dia masih berada dekat situ lagi. Dia berlegar dekat sekeliling saya lah. Dan saya duduk dan tak nak buka mata. Sebab saya tahu bila saya buka mata, dia memang ada kat sekeliling tu. Dia tak bagi saya teruskan perjalanan. Jadi Yati tak beritahu pada rakan-rakan yang lain bahawa ada makhluk tersebut di sekeliling Yati? Dah duduk, dah tenang baru saya cakap. Saya cakap dia ada dekat sini. Dia ada dekat sini, dekat sekeliling kita sekarang ni. Saya nampak macam kan. So masa tu memang misi saya tak tercapai. Saya terpaksa patah balik, turun ke trek Merapu. Jadi apakah sebenarnya yang Yati rasa mengganggu Yati sepanjang perjalanan mendaki tu? Itu saya macam, bagi saya yang mungkin dia nak bagi tu sesuatu supaya saya tak teruskan perjalanan ke Kem Botak pada malam tu. Kenapa? Tak tahu kenapa. Mungkin ada sebab. Apa yang saya rasa mungkin dekat atas tu ada yang benda yang lagi kuat untuk menentang sesuatu yang berada di bawah ni. Maksudnya macam tu. So mungkin dia tak bagi naik malam tu juga supaya tak ada jadi benda yang lebih teruk. Itu apa yang saya rasa lah. Biar apa pun yang mereka lalui, sudah tentu ianya akan menjadi peristiwa yang tidak akan dapat dilupakan. Tetapi misi saya pada malam ini adalah untuk melalui sendiri pengalaman dan juga mencari kebenaran. Okey, rasanya dah lebih kurang 10 minit perjalanan. Ternyata perjalanan dia memang agak menyeramkan lah ya. Ya, kalau sebagai seorang pendaki, memang bentuk muka bumi yang mencabar begini menguji kecergasan fizikal seorang pendaki. Seperti apa yang doktor ceritakan, dia sendiri kena berani. Saya fikir keadaan di sini agak sesuai untuk pasang hemok. Saya fikir ini adalah satu keadaan yang kebanyakan pendaki-pendaki malam. Oi! Terkejut tiba-tiba ada anjing dalam hutan ni. Mana datang anjing ni? Tu. Peranjat. Berdebar juga ah. Dan kalau kita lihat di sekeliling ni agak menyeramkan juga. Tak dinafikan. Satu yang kebanyakan pendaki-pendaki mendapat pesanan adalah supaya jangan takbur dan cakap besar. Bukan calang-calang orang boleh duduk kat sini.
Lebih-lebih lagi lepas detik 12 malam. Okey, sekarang ni saya nak cuba cabar. Tak pasti apa yang akan berlaku pada saya, tetapi ini adalah saya fikir ujian ataupun cabaran yang ingin saya lakukan. Adakah benar akan berlaku gangguan ke atas diri saya? Hei makhluk rimba! Keluarlah kau! Aku cabar kau! Ni jangan pergi ke dalam sana, okey ke? Mi? Lagi mana tu, Mi? Mi? Mi, lagi mana tu, Mi? Mi, rescue team. Go. Bawa Mi turun, Mi. Napi masuk, pegang mana Napi? Masuk. Tak pernah macam ni, Bang. Standby sekali, bye. Ai. Yang aku ingat aku cakap. Oh, yang aku ingat aku perasan aku nampak macam ada anjing. Lintas tu. Aku tegur ni. Ingat pesan doktor cakap jangan cabut lah. Tu yang aku cabar. Lepas tu aku cakap tak nampak apa. Okey, pengalaman tadi memang agak mendebarkan sebab saya tak sangka boleh lalui pengalaman yang sebegitu. Satu pengalaman yang tak boleh digambarkan dengan kata-kata. Yang pastinya selepas saya mencabar dan bersuara kuat masa tu, lepas tu dah serius, memang saya lost. Saya dah tak ingat apa-apa, saya dah blank. Jadi kepada mereka yang nak menceburkan diri dalam pendakian malam, pastikanlah cukup ilmu, jangan cabul dan jangan riak semasa mendaki. Itu je. Lebih-lebih lagi selepas detik 12 malam. Pertamanya, pendaki mesti faham bahawa bila kita masuk ke gunung, ke hutan itu, dia bukan kawasan kita. Bermakna bila kita masuk ke hutan ni, kita masuk ke kawasan dia.
Jadi kita mesti berhati-hatilah. Macam kita masuk kampung orang lain kan, kita jangan kurang ajar, jangan terlalu suka ketawa kuat-kuat. Sebab orang pun tak suka kita buat begitu di kampung orang kan. Jadi kita kena hormat sebab memang tempat dia. Iyalah. Bukan kita takut. Aha. Sebab dari segi hukum kita tidak boleh takut dan dipengaruhi oleh dia, tidak boleh. Nanti kita jadi syirik. Betul, Ya? betul, Jadi betul. tidak boleh terlalu takut. Cuma perlu bersedia dan juga faham, Faham. tentang kawasan dan juga dena yang dilalui. Betul. Itu sedikit pedoman saya lah. Ya, jadi terima kasihlah Doktor sebab pengalaman dan juga panduan itu mungkin boleh menjadi satu iktibar dan juga satu ikutan kepada pendaki-pendaki yang ingin menjalani pendakian solo ataupun pendakian secara berkumpulan.